pendengar bernama Dian. Dian bersama dengan suaminya telah pun bercuti di seberang, di salah sebuah hotel. Adapun dikatakan di sini, saya dengan suami telah pun bercuti di salah sebuah hotel murah, budget hotel di Malaysia. Sebelum ini saya dengan suami dah kerap bercuti di Malaysia. Macam-macam negara, pulau telah pun kami kunjungi. Dan biasanya lah saya dengan suami menginap di hotel-hotel 4 bintang atau 5 bintang. Bukanlah kisi kami nak menunjuk-nunjuk, tapi ini berkaitan dengan kisah yang akan kami ketengahkan. Jadi pada suatu hari, seorang sahabat saya, bila saya beritahu nak bercuti, sebenarnya beliau adalah kenalan baru. Jadi saya kata saya nak menginap di hotel sekian-sekian. Jadi teman saya yang baru ni teguh. Dia kata, kenapa kau pergi seberang ni, hotel yang mahal-mahal? Kenapa tak pergi budget hotel saja? Kelengkapan yang diberikan sama. Lagipun kita kalau bercuti ni jarang duduk dalam bilik. Selalunya kita akan keluar. Jadi dia kata harganya separuh dari apa yang kita bayar di hotel 4-5 bintang. Mula-mula saya tak nak lah, sebab saya tak suka budget hotel. Bukan kerana murah, bukan, kerana image-nya. Di budget hotel ni faham-faham lah kisi, banyak kegiatan-kegiatan yang kurang sihat dikaitkan. Jadi setelah kawan saya kata dia dengan suami dah pergi, tak ada apa-apa pun, ada tempat-tempat kena pandai pilih. Jadi kebetulan tempat yang saya nak pergi, kata Dian, bersama dengan suami untuk bercuti, saya tak nak sebutkan nama tempatnya. Dikatakan dia pernah ke sana dan pernah menginap di sebuah budget hotel. Jadi dia sarankan supaya saya pergi ke hotel tersebut. Bila saya periksa di tempatnya, bila sampai itu, kami pun dah tempah bilik lah melalui internet. Bila tengok di internet, semua lawa kisi. Hotel mana yang nak letak tempatnya buruk. Jadi saya memang tak percaya gambar-gambar di internet. Memang cantik sangat lah. Jadi saya dengan suami sampai. Bila sampai memang sah kisi, tempatnya kisi dah lah jauh dalam. Kiri kanan kisi bangunan-bangunan yang dah lama. Tak apa kisi, dalam hati tolonglah, tempatnya, biliknya janganlah buruk kotor. Masuk dalam, okey, tengok tempatnya very antique katanya. Seolah-olah macam cara dia hiaskan budget hotel tersebut mengikut cara zaman dulu-dulu lah. Jadi bila masuk dalam, saya pun daftarkan nama dengan suami. Kami mendapat kunci bilik. Bilik kami di tingkat 3. Kami menaiki lift. Sampai atas, kami keluar. Bila keluar kisi, koridor hotel ni memang menyeramkan. Biasalah sunyi sepi. Kemudian bila jalan ke bilik kami, saya dengan suami sebelah hujung sekali, kata Dian. Bila sampai di bilik kami sebelah hujung, biasanya sebelum masuk, saya dengan suami akan beri salam. Kita beri salam lah. Kemudian buka pintu bilik. Saya tolak saja, tengok dalam biliknya bersih, cantik, dihiasi sekali pandang. Saya ni memang kalau dah benci, apa pun saya akan periksa lebih terperinci. Masuk dalam, suami saya kata dia sakit perut, nak buang air besar. Jadi dia masuk ke dalam tandas. Saya pun tariklah langsir. Bilik tu ditutup dengan langsir. Tarik langsir, kasih cahaya matahari masuk. Kemudian saya mula periksa. Pertama, benda yang saya periksa adalah katilnya. Tengok ada tumpuk-tumpuk tak yang tak bersih. Saya periksa, okey, katilnya bersih. Cadarnya warna putih. Kemudian saya periksa pula tempat-tempat seperti sofa. Dan bila suami keluar, saya periksa tandasnya. Semua bersih. Barulah saya boleh tenteram. Suami sampai marah kisi. Dan bila malam tiba, kata Dian, dipendekkan cerita, suami saya sebenarnya dengan saya tu malam tu nak keluar. Tapi oleh kerana suami tiba-tiba diserang sakit perut, daripada petang kita sampai ke malam, tak henti-henti sakit perut. Jadi suami saya kata dia tak boleh tahan, dia nak duduk dalam bilik kejap lah. Esok pagi barulah kita akan keluar pergi berjalan-jalan kalau keadaannya semakin baik. Jadi saya kata pada suami, kejap bang, saya belikan abang obat sakit perut. Suami kata jangan, biar saya yang pergi, awak duduk dalam bilik ni. Suami tak benarkan sebab dia kata keluar seorang-seorang perempuan tak selamat di negeri orang. Jadi suami saya pun suruh saya duduk dalam bilik. Kemudian suami saya keluar. Bila suami saya keluar pergi cari obat sakit perut, saya ni sedang baring di atas katil, kata Dian, sambil channel hopping ataupun sambil saya baring tukar-tukar siaran lah. Saluran A, B, C, sampailah saya tengok mana yang saya nak tonton, saya berhenti.
Tiba-tiba saya dengar Kisi, dalam tandas bilik hotel bajet yang saya sewa ni, dengar bunyi orang buka dan tutup air. Pada mulanya tak perasan sangat, tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Jadi saya pun perlahankan suara TV, dengar Kisi buka tutup, buka tutup. Saya perlahankan suara TV, saya keluar dari katil. Bila saya nak jalan, bilik hotel tersebut dekat kawasan iaitu pintu tandas ada cermin. Bila saya berdiri, saya jalan menghampiri tandas tersebut. Kata orang tak boleh nampak hantu melalui cermin. Tapi Kisi, anggapan-tanggapan sedemikian rupa rata-rata salah, kata Dian. Dalam bilik itu saya seorang diri. Suami saya dah keluar. Saya katakan, koridor hotel tingkat 3 sepanjang-panjangnya sunyi sepi seram. Saya menghampiri tandas dengar orang buka tutup air. Bila nak dekat sampai tandas, terpandang cermin yang pintunya hanya terbuka sedikit, nampak refleksi dalam tandas. Kisi, dalam tandas nampak ada perempuan berdiri. Punyalah terperanjat saya, Kisi. Bunyi air tiba-tiba berhenti, tapi dah terpandang meremang bulu rumah saya. Saya gustan perlahan-lahan. Gustan, saya ke belakang lah, kata Dian. Bila saya pusing ke belakang, balik ke katil saya mencacar cari telefon bimbit saya. Cari. Alamak Kisi, rupa-rupanya telefon bimbit saya dalam pouch beg kecil yang suami saya bawa bersama untuk beli obat. Sekarang ni macam mana ni Kisi? Benda tu dalam tandas saya dekat luar. Saat kemudian, saya dah tak tahu ke mana nak pergi sebab kalau saya keluar, saya takut nak jalan di koridor. Saya buat satu kerja yang saya rasa mungkin bodoh. Saya pergi ke balkoni, buka sliding door, tarik langsir tutup. Kemudian diri di balkoni sampai suami saya nak pulang. Kisi, apabila saya berdiri di balkoni, saya dengar bunyi orang berjalan walaupun kapet, tapi dengar tapak orang Kisi. Tapak basah macam kapet saya basah dengan air. Bunyinya macam itulah, kata Dian. Bila saya tarik langsir perlahan-lahan, tengok tak ada orang. Setengah jam setelah saya duduk di balkoni, suami saya pulang, ketuk pintu. Saya buka pintu, suami tanya, kenapa dengan awak? Terperanjat. Awak okey tak? Suami masuk dalam. Bilik saya Kisi, lantai kapetnya basah, penuh dengan air. Saya dengan suami turun ke bawah minta tukar bilik. Yang hairan, bila pegawai hotel naik ke atas bilik kerana kami kata bilik kami basah penuh dengan air, naik atas, lantai kami kering, kapet saya kering. Setelah itu, malam tu juga saya kata pada pegawai, saya tak kisah bilik saya kering ke, basah ke, saya nak pergi tukar bilik lain. Setelah berpindah ke bilik lain, barulah tenteram hidup saya. Itulah pengalaman dari Dian. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar